Assalamualaikum semua. Jom kita cuba jawab ulang kaji lagi algebra. Dan seperti biasa, kita akan mulakan dengan paling asas algebra, iaitu tambah benda jadi tolak, tolak benda jadi tambah, darab benda jadi bahagi, bahagi benda jadi darab. Okey, start. Okey, jom kita pergi soalan yang pertama. Negatif 2 sama dengan 4x. Okey, jadi kita nak tinggalkan x ni seorang-seorang, pindahlah 4. Tapi 4 ni apa? 4 ni darab. Sebab apa? Antara 4 dengan x ni dia tak ada tambah ataupun tolak. Jadi kita pindah jadilah bahagi. Nombor yang pindah tu kat bawah. Okey. Dapatlah, kecilkan, dapatlah negatif 1/2. Okey, settle. Okey, lepas tu ni pula negatif 2 Allah. Habis. Negatif 2 sama dengan 4 tambah x. Okey, jadi macam tadi juga, nak tinggalkan x seorang-seorang, cuma 4 ni apa? Okey, tengok 4 tambah x. Jadi dia bukan darab lah. Jadi kita pindah. Jadi by default ni positif sebab tak ada simbol sini. Jadi negatif 2 pindah jadi positif, negatif 2. Ni pula 4 pindah jadi positif kan. Positif 4 pindah jadi negatif 4. Okey, dapatlah negatif 6. Okey, settle. Okey, lepas tu ini pula negatif 2 sama dengan x per 4. Okey, jadi nak tinggalkan x yang seorang-seorang, jadi pindahlah 4 ke atas. Jadi dapatlah negatif 2. 4 ni bahagi pindah jadi darab. Okey, dapatlah negatif 2 darab 4, dapatlah negatif 8 sama dengan x. Okay, settle. Dan yang terakhir lah negatif 2 sama dengan negatif 4 tambah x. Okey, jadi negatif 4 tambah x, tengok ada tambah antara 4 dengan x ni, jadi dia bukan darab. Jadi kita pindahlah. Okey, negatif 4 ni pindah, jadi dapatlah positif 4 sama dengan x. Jadi dapatlah 2 sama dengan x. Okey, settle. Okey, jom kita pergi ke bahagian yang susah. Okey, so okey, contoh macam 2x sama dengan 3 tambah x. Okey, macam ni nak buat ni? Okey, sekarang sini ada x, ni pun ada x. Jadi kita kumpulkan x dengan x, yang tak x dengan tak ada x. Jadi pindahlah ni ke sebelah. Dapatlah 2x. Okey, ni kan tambah x pindah jadi tolak x sama dengan 3. Okey, dah settle. Sini bahagian x, sini bahagian bukan x. Okay, jadi 2x tolak 1x, 2 tolak 1, dapatlah 1x sahaja. Okey, ataupun x sajalah tulis. Okey, sama dengan 3. Okey, itu je lah. Okay. Dapat yang pula 3. Okey, settle. Okey, tapi macam mana pula kalau macam ni? 3x sama dengan 4 tambah x. Okey, pun macam tadi, kita kumpulkan x dengan x yang bukan x dengan bukan x lah. Jadi ni pindah ke sebelah, jadi 3x. Okey, tambah 1x pindah jadi tolak 1x, ataupun 1 tu tak payah tulis tak apa. Okey, sama dengan 4. Okey, jadi 3x tolak 1x, 3 tolak 1 dapat 2x sama dengan 4. Okey, tak habis lagi sebab kita nak tinggalkan x seorang-seorang. Jadi pindahlah ini, dapat x sama dengan 4. Okey, darab pindah jadi bahagi. Okay, jadi dapatlah x sama dengan 4 bahagi 2, dapatlah 2. Okey, settle. Okey, faham kan? Senang kan? Okey, lepas tu ini pula 3x tolak 2 sama dengan 4 tambah 1 tambah 1x. Okey, dan macam nak buat pun sama juga lebih kurang macam tadi. Kita kumpulkan x dengan x yang bukan x dengan bukan x. Jadi kita kumpullah ni ke sebelah dan ini pun ke sebelah. Jadi 3x tambah 1 pindah jadi tolak 1. Tambah 1x pindah jadi tolak 1x. Okey, ni pula 4. Okey, kekal. Ni kan negatif 2 pindah jadi tambah 2, positif 2. Okey, jadi dapatlah 3x tolak 1x, 3 tolak 1 dapat 2x. 4 tambah 2 dapatlah 6. Okey, baik. Okey, settle. Jom kita buat yang lain pula. Kalau tak habis. Okay, sorry, lupa pula. Okey, 2 ni. Okey, 2x sama dengan 6. Okey, lepas tu kita pindah 2 pula. Kita dapat x sama dengan 6 bahagi 2 lah. Darab benda jadi bahagi. Dapat x sama dengan 3. Okey. Sorry. Tersilap tadi. Okey. Okey, okey, lepas tu okey, lepas tu apa lagi ya? Kita nak buat kita lepas tu apa lagi? Okey, macam mana kalau kita jumpa soalan yang lebih kurang macam ni.
2x tambah 1/3 sama dengan 3. Okey, baik, macam ni dulu. Okey, jadi ini kan 1x saja. Ada x sini, ada x saja sini, sini pula tak ada x. Jadi kita kumpulkanlah yang tak ada x dengan yang tak ada x. Yang sini ada x, kekalkan. Okey, sama dengan 3 sebelah sini. Okey, ni tambah 1x pindah jadi tolak 1x. Tambah 1/3 pindah jadi tolak 1/3 lah. Okey. Jadi dapatlah 2x. 3 tolak 1/3 dapatlah 8/3. Okey, lepas tu kita buat apa? Pindahlah 2 pula. Dapatlah x sama dengan 8/3. 8/3 bahagi 2. Okey, dapatlah 8/6. Ataupun kalau kita kecilkan, 8/6 atau kita kecilkan dapatlah 4/3. Okey, settle. Okey, tukar peja. Okey, lepas tu okey, macam mana pula kalau 2 tambah 1/3 2x tambah 1/3x sama dengan 3. Okey, ni pula tak payah pindah-pindah sebab sini dah x, sini pun ada x. Jadi kita settlekan ni dulu. 2 tambah 1/3 kita akan dapat 2/3 dapatlah 7/3 x sama dengan 3. Okey, lepas tu kita buat apa? Kalau macam ni, kita pindahkan bawah dulu. Okey, pindah bawah dulu naik atas. Dapatlah 7x sama dengan 3 dengan 3. Sebab ni kan bahagi yang pindah jadi darab lah. Dapatlah 7x sama dengan 3 darab 3, 9. Okey, jadi kita pindahkan 7 pula. Dapatlah x sama dengan 9 bahagi 7. Okey, itu sajalah. Inilah jawapan dia. Okey, settle. Okey, lepas tu apa lagi? Okey, macam mana pula kalau dia macam ni? Okey, macam mana kalau dia macam ni? 2 tambah 1/3 sama dengan 3x. Okey, ni pula sebab sini dah ada, iaitu bukan x dan bukan x, sini ada x. Jadi dia dah kumpul dah lah. Jadi 2 tambah 1/3 kita dapat 7/3. 2/3 atau 7/3 sama dengan 3x. Okay, lepas tu kita pindahlah 3 ni pula. Kita akan dapat apa? 7/3. Ni kan darab, pindah jadi bahagi sama dengan x. Okey, baik. Dapatlah tekan je kalkulator, dapatlah 7/9 sama dengan x. Okey, itu saja. Okey, setakat jap. Ya, dapat dah 7/9 lah sama dengan x. Okey. Okey, okey, betul kat bawah lah. Okey. Okey, itu sahaja. Sekian sahaja. Kita berhenti sini dulu. Assalamualaikum.